Hasrat kita pada malam ini hanya satu saja. Hasrat kita adalah untuk menambah keyakinan pengundi Don Air Kuning, memujuk mereka, meyakinkan mereka untuk mengundi calon nombor 2, Ustaz Muhaimin. Ustaz Muhaimin calon nombor 2. Calon yang saya tengok daripada biodatanya, calon orang muda, betul? Baru 43 tahun, lebih muda daripada calon Barisan Nasional. Saya turun ke bawah 2-3 hari ini, saya tengok penerimaan terhadap calon kita ni sangat baik. Betul tak? Berganti ramai ni, betul tak? Sebab apa? Sebab dia ni orang yang mesra rakyat. Dia juga orang yang kita panggil murabi, pengetua, guru, yang banyak berceramah, yang banyak menyampaikan ilmu dan menurunkan ilmu. Dia juga seorang penceramah motivasi dan juga pernah mutawif. Jadi ramai yang kenal dia. Jadi alhamdulillah, sebenarnya bila turun di bawah, daripada segi penerimaan memang bagus. Dan bila kita dengar ucapan sulung dia waktu dinamakan sebagai calon Perikatan Nasional, memang ucapan yang ikhlas-ikhlas. Betul tak? Setuju tak? Itulah Ustaz Muhaimin. Cuma kenapa orang masih kena diyakinkan? Sebab kadang-kadang orang keliru. Sebab apa orang keliru? Sebab kadang-kadang kena tipu juga. Kerajaan hari ini kerajaan ketimbang. Dia menipu dia, betul? Kita nak pesan kepada orang Air Kuning. Pertamanya, belajar daripada PRK Kuala Kubu Baru. Tadi dah disebutkan oleh Dr. Almi Tengku tadi. Kuala Kubu Baru, apa jadi apabila pengundi mengundi calon DAP, calon Pakatan Harapan? Apa hadiah yang rakyat Malaysia dapat? Kenaikan harga diesel. Besar sebenarnya kenaikan harga diesel. Waktu saya berjumpa kawan-kawan di Lumpur Musang, ada yang jaga yang bawa lori, bawa lori pertanian. Dia pakai setiap bulan 3,000 liter ke Pulau Pinang, ke Kuala Lumpur. 3,000 liter diesel. Kalau naik RM1 2 kupang, berapa agak-agaknya kenaikan? Tak 3,600. Kalau dia tak tanggung, tak tampung, siapa yang kena tampung harga kenaikan harga tu? Siapa? Kita lah tak? Dia jual apa? Dia jual sayur, bahan pertanian dan sebagainya. Dan akhirnya yang kena tampung adalah pengguna. Kesannya besar. Dia dapat berapa daripada kerajaan? 200. Cukup? Dia pun tak cukup. Kemudian ada Sungai Bakap. Sebelum Sungai Bakap, siapa ingat lagi ada ura-ura nak naikkan RON 95, betul tak? Ingat tak? Tapi bila orang Sungai Bakap membuat pilihan, terbantutlah rancangan kerajaan ketimbang PSDN ni, betul? Ingat lagi dah Malam je kita tengah syok tu, ada pilihan raya kecil Nenggiri pula. Lepas tu ada mahkota. Oleh kerana pengundi Barisan Nasional di negeri dan mahkota, diumumkan ketibaan Yang Berhormat Tadni Adli. Itu ni apa? Betul? Sasul. Ada juga. Oh, tak maaf. Tak mana tadi? Negeri. Oleh kerana di PRK negeri, mereka memilih PN, pengundi PN, memilih PN. Di mahkota, pilih juga PN. Dah pesan, bukan tak pesan, ini pesan. Pilih juga PN. Hadiahnya apa? Hadiahnya kenaikan tarif elektrik diumumkan hujung tahun lepas. Dan bakal
dinaikkan adalah harga minyak juga. Betul? 95 akan naik juga. Jadi orang air kuning kena bijak. Orang air kuning kena bagi syarat yang jelas kepada kerajaan hari ini supaya keputusan hari ini jangan jadi macam negeri, jangan jadi macam mahkota. Supaya kerajaan yang hari ini tidak degil, tidak meneruskan rancangan-rancangan yang akan menyusahkan dan akan membebani rakyat. Itu yang pertama. Tapi tahulah bila jentera-jentera BN ni datang, kepung sana, kepung sini kan. Jentera orang asli dia berkepung macam di negeri kan. Mesej ni tak sampai. Akhirnya pengundi dikelirukan. Apa yang kita boleh buat selepas negeri dan kota? Ucap tahniah saja. So apa? Sebab dapat hadiah daripada saya. Bila berlaku PRK ini ada benda yang bagus juga sebenarnya. Apa yang bagus? Saya turun rumah ke rumah. Bila turun ke rumah-rumah mula terbuka cerita macam-macam cerita. Saya orang Perak, IC08. Orang Ipoh. Tapi sepanjanglah saya 53 tahun ni, tak pernahlah saya tahu tapahan di tempat ladang penetakan dia paling besar kan. Saya ingat di tapahan ni dia bertanam jambu batu je. Rupanya ada sebaliknya. Semalam saya pergi ke Kampung Jawa. Kampung Jawa PDM Air Kuning. Saya pergi beraya. Tapi bila sampai ke Kampung Jawa tu, sembang punya sembang, saya kata di kampung yang satu lagi Mak Hassan menafikan. Dia kata menafikan, dia kata kita fitnah, kita babi ni. Dia kata babi ni sebenarnya benda yang kecil je. Tak ada pun. Yalah, dia berhenti kat tepi jalan tu, tak masuk belakang kan. Yang penduduk dekat situ, tuan rumah tu beritahu, Mak Hassan bohong. Tak betul tu. Belakang kampung ni, Kampung Jawa di belakang ni, 300 meter je dia kata ada ladang babi. Bukan satu, dua. Nampak tak Mak Hassan ketimbang? Dua ladang babi. Dekat mana? Dekat Kampung Jawa. Siapa duduk dalam Kampung Jawa? 100% orang Melayu, betul? Macam mana ada dua kandang babi dekat situ? Ada ladang ayam telur satu, ada ladang ayam daging satu, okey lah, tak ada masalah. Tapi kenapa ada dua ladang babi kat situ? Saya ingat belakang Kampung Jawa je ada ladang babi. Seberang jalan dekat perumahan awam ada dua lagi. Dekat situ aja ada 4. Hebat orang Perak. Bila ditanya apa harapan pengundi dekat kawasan itu, harapan dia simple aja. Pertama, ladang babi yang haram, yang tak ada lesen, minta kerajaan negeri tutup je. Betul tak? Dah tentu haram. Macam Musangking dekat Kelagau kan? Dah tentu haram. Yang menceroboh tu melanggar undang-undang. Dia bukan peneroka, dia kita panggil penjenayah. Macam Israel dengan Zionis, kita tak panggil peneroka, betul? Kita panggil penceroboh, kita panggil penjenayah. Yang ini menceroboh tanah kerajaan, bukan setakat tanah kerajaan negeri Pahang. Dia ceroboh juga tanah hutan simpan. Ingatkan hutan simpan aja, masuk lagi ke dalam tanah reserve konservasi. Mana tu yang dia ceroboh? Lepas tu keluar pula cerita kononnya ada meh nombor lagi. Maksudnya mereka ni bukan saja membina kekayaan dengan cara haram, menceroboh, melakukan jenayah, tak bayar cukai, kemudian mereka sambung lagi, rompak lagi hasil negeri Pahang. Tuan-tuan tahu tak 11,000 ekar tu besar mana? Tahu tak? Sebesar Putrajaya. Siapa yang pernah pergi Putrajaya, itulah ladang Musangking. Separuh daripada Pulau Labuan. Sama juga dekat sini, kalau ada kandang babi yang haram, tak ada lesen,
tutup aja lah, apa yang susah sangat. Tadi Dr. Hafiz sebut, kebanyakannya dilakukan secara terbuka, bukan tertutup. Sebab itu banyak pensebaran dan sebagainya. Jadi harapan orang kampung tutup. Apa lagi harapan orang kampung? Kalau di kawasan Melayu, janganlah buat ladang babi, betul? Buatlah kandang lembu, ternaklah kambing, nak ternak unta pun tak apa. Jadi orang kampung bolehlah kerja, betul? Ini kalau ternak babi belakang kampung Jawa, orang Melayu nak kerja mana? Takkan nak kerja dekat ladang babi, tak boleh. Jadi dia juga memberi peluang pekerjaan kalau kita ternak benda yang orang Melayu yang dalam kampung Jawa tu boleh bekerja. Takkan jasa macam ni pun kita kena ajuh MD Perak dah. MD Perak tu Melayu, Islam. Sekarang ni takkan itu pun kita kena ajuh. Itu dasar. Lepas tu dia kata kita Perikatan Nasional hanya bercakap pasal agama. Mana betul tak? Tak betul. Kita cakap pasal dasar. Dasarnya apa? Dasarnya mudah. Pertama, ladang babi. Kalau haram tutup, itu dasar. Dasar. Kedua, ladang babi jangan bagi permit belakang rumah kampung orang Melayu. Permintaan daripada rakyat. Buatlah kan. Dan bila kita turun ke bawah juga, rupanya barulah kita tahu sebenarnya MD Perak ni kambing pula, lembu dengan kompor pun tak boleh jaga. Percaya tak? Antara komplain rakyat air kuning ni adalah lembu dan kerbau yang terbiar masuk kawasan orang kampung, makan buah, makan tanaman, makan pokok kelapa sawit muda. Percaya tak? Sebab apa? Sebab Perak tak ada dasar untuk bela lembu kambing secara tertutup. Patutnya lembu, kerbau ni belalah dalam kandang, betul? Ayam boleh bela dalam kandang, babi boleh bela dalam kandang. Kenapa lembu dan kerbau dilepaskan? Betul ke dasarnya? Kenapa dilepaskan? Sebab nak bagi makan free je. Menceroboh dah kawasan orang, menceroboh. Yang musangking, orang menceroboh. Di air kuning, lembu, kerbau menceroboh. MB tak ada kaedah kena jaga lembu dan kerbau. Tahu sangat MB Perak. Malu teman jaga 08 di IC tau. Inilah masalahnya bila MB ada 9 kursi, 18 kursi JP, 6 kursi PKR. Dia tak boleh buat keputusan yang betul. Bukan saja lembu kerbau ni makan percuma. Betul tak tahu orang tu bayar cukai, dia tak bayar cukai ni. Makan percuma hasil tanaman orang kampung. Masuk rumah pecahkan bagor, makan basuh bunga. Bukan itu saja. Saya dapat tahu kemalangan, bukan kemalangan biasa, kemalangan maut pun ada disebabkan oleh lembu dan kerbau ni. Betul tak? Betul, banyak. Takkan MB tak boleh handle. Kita marah dengan Menteri Pengamputan Anthony Loh. Daripada berapa dia jadi menteri, sampai sekarang berapa banyak kemalangan maut dan kemalangan disebabkan oleh lori. Tayar pecah, apa lagi, lori bawa laju, brek hancur, brek tak boleh pakai, lori terbabas. Itu pun menteri terbiak JP tak boleh selesaikan. Sampai sekarang ada dasar yang dibuat oleh kerajaan hari ini, yang boleh dibuat oleh menteri DAP untuk menghalang perkara-perkara ini daripada berlaku. Ada kan? Diumumkan kedipataan Datuk Yang Hormat Datuk Idris Ahmad naib Presiden PAN. Satu lagi perkara bila saya turun ke bawah, saya perasan adalah berkenaan dengan bantuan kepada rakyat. Saya ingat sikitlah komplain ni, saya ingat kes ni terpencil. Rupanya bila saya tengok kebanyakan orang kampung mengadu, bantuan sebenarnya makin kurang. Bantuan mereka tak dapat. Saya boleh faham kalau bantuan tu daripada wakil rakyat. Mungkin itu peruntukan dia. Mungkin dia nak bagi orang dia. Tapi saya tak boleh faham kalau bantuan sekolah ada sekatan. Misalnya, saya tanya ada satu keluarga ni, kenapa anak dia tak dapat bantuan?
Dia kata tak tahu, daripada dulu tak dapat. Saya kata waktu kami di Kementerian Pelajaran dulu, daripada bawah aja pendapatan tertentu atau per kapita pendapatan tertentu, mesti dapat semua. Cina, Melayu, India tak kira, mesti dapat. Kenapa yang ini tak dapat? Ya? Pelik. Malah ada ibu yang ada anak OKU, ada anak 2 orang, patut dapat 1,800. Saya tak faham kenapa dapat hanya 900. Dah lah dapat 900, dapat lambat pula tu. OKU ni daripada dia dapat kad OKU ni sampai meninggal, patut tak kurang bantuan dia. Jumpa lagi orang kampung, bantuan rumah tak ada. Jumpa lagi bantuan daripada kerajaan negeri tak ada. Yang mereka ingat bantuan pada zaman Datuk Seri Peja. Maksudnya bantuan daripada zaman Datuk Syahdi tak ada. Dia pun tak sebut pun. Kalau kita ada lah tak. Saya jumpa anak muda, dia kata sukannya lah itu zaman Peja. Nampak tu. Dia kata Padang boleh lama tak ada sukan. Maksudnya dulu di bawah kerajaan Perikatan Nasional lebih bagus daripada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena yakinkan kepada pengundi kita. Kita nak ubah, kita nak bawa kepada kebaikan. Firman Allah SWT tu dah memang kita tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar darah pun dikira, buat kejahatan sebesar darah pun akan ditunjukkan lagi. Ini nak memilih pemerintah, ini nak memilih kerajaan. Saya dulu dalam UMNO, saya nak pesan pada kawan-kawan UMNO, saya lawan Zahid dulu sebab Zahid khianat dasar No Anwar No DAP. Sebab apa saya lawan? Dasar No Anwar No DAP ni dipegang oleh UMNO lama dah. No DAP ni dipegang sejak PAP disingkir, sejak Singapura disingkir, lama tu. Sebab apa UMNO pegang dasar No DAP ni? Sebab dasar Malaysian-Malaysian, sebab dasar sekularismenya. Dia nak kembalikan perlembagaan kepada sekularisme, dasar perlembagaan yang sekular, yang mana kita tak boleh terima sebab perlembagaan kita menetapkan Islam sebagai agama keseluruhan. Sebab DAP bawa liberalisme, sebab DAP bawa kesamarataan yang menentang peruntukan perlembagaan dan juga ajaran Islam. Sebab DAP ada unsur-unsur evangelisme. Sebab DAP ada kecenderungan mengidolakan pemimpin pengganas Parti Komunis Melayu. Betul? Sebab itu berpuluh tahun UMNO tentang DAP. Kenapa No Anwar pula? 1999 Tun Mahathir sebut orang ni tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab terbabit dengan jenayah terhormat, jenayah liwat. Anwar Ibrahim adalah bekas banduan penjenayah liwat yang masih ada satu lagi kes yang berjalan, kes serangan seksual ke atas seorang lelaki yang namanya Yusof Rocker. Ingat? Anwar Ibrahim pernah dipenjarakan atas kesalahan rasuah salah guna kuasa selama 6 tahun sebab campur urusan siasatan polis. Kes Saiful dipenjara 5 tahun. Dan bukan itu saja, UMNO lawan Anwar Ibrahim sebab ideologi tak jelas. Apa yang tak jelas? 2010 dia sokong Lina Joy murtad. Apa yang tak jelas? 2011 dia sokong penggunaan kalimah Allah menggantikan Biblical God. Apa yang tak jelas? Dr. Yusri Yusof, Presiden Labim, bekas Presiden Labim, mufarakah. Sebab apa? Dalam ucapan Anwar banyak unsur pluralisme. Tak jelas. Sebab itu UMNO lawan. Sebab apa saya tak sebut no bersatu?
Sebab nombor satu tak pernah jadi agenda UMNO. UMNO ini tahun 1946 menyatukan orang Melayu. Untuk apa? Untuk kemerdekaan. Menyatukan orang Melayu untuk apa? Untuk mengangkat agenda memartabatkan Islam dan juga bangsa. Menyatukan orang Melayu untuk apa? Untuk memajukan negara. Dan ada peranan orang Melayu di dalamnya. Agenda nombor satu ini hanya wujud kerana apa? Kerana selepas Dato' Seri Najib dihukum penjara, Tan Sri Muhyiddin tak nak campur hal-hal dalam mahkamah berkaitan pemimpin UMNO. Begitu juga Tan Sri Tuan Guru Haji Ali tak nak campur, bertegas tak nak campur. Maka barulah keluar agenda nombor satu. Barulah keluar sabotaj terhadap muafakat nasional. Barulah kerajaan negeri Perak ni cara ni jatuhkan dengan bantuan DAP, betul? Kalau bukan kerana MKT ketiga itu berpegang pada dasar Nur Anwar Nur DAP, negeri Perak awal lagi dah ada jajaran baru dengan DAP. Tapi disebabkan MKT tolak, maka terpaksa dah patah balik kepada Bersatu dan PAS. Walaupun yang mengutuhkan kerajaan itu adalah UMNO. Khianat kepada Perikatan Nasional. Sebab itu pesan saya pada orang UMNO, kita nak kena ubah 9 fungsi. MB yang jadi Menteri Besar atas ihsan DAP sama macam Pahang. MB yang jadi MB sebab ihsan DAP. UMNO yang duduk dalam kerajaan atas ihsan DAP. Mampukah mereka bersuara menentang agenda DAP? Mampu tak? Tak mampu. Dan ini kita kena ubah. Kerana apa? Kerana ada juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang berkaitan kemungkaran. Apa hadisnya? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' bilisan fa illam yastati' bilqaul. Dzalika ad'aful iman. Apa dia? Sekiranya kamu lihat antara kamu kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Tak mampu, cegahlah dengan lisan. Tak mampu, cegahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Saya lawan Zahid sebab saya rasa saya ada keupayaan. Saya lawan Zahid sebab saya rasa saya ada keberanian. Saya lawan dengan tangan, saya lawan dengan lisan. Sebab apa? Sebab saya percaya bahawa apa yang Zahid buat menjerumuskan UMNO bersama DAP sampai dengan bombing bersama penyokong-penyokong sebut amdap mantap, amdap mantap, amdap mantap. Lagi itu dah tak ada dah. Hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu, tak ada dah. Tak ada dah. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Islam, tak ada. Tak ada dah nyanyian lagu anak kecil main api. Tak ada. Yang ada amdap mantap, amdap mantap, amdap mantap. Hancur. Tak boleh. Ini punya tak betul. Dan kita kena betulkan dengan tangan. Orang sini ada keupayaan sebab boleh mengundi. Jangan kita redo. Paling lemah iman dengan hati. Kita redo jadi bagaimana? Kita redo sebab kita nak tahan jawatan, sebab kita nak gaji, sebab kita nak pendapatan. Tak boleh. Jangan kita redo, kita lawan. Kami yang lawan Zahidah itu tak takut hilang jawatan. Kami yang lawan Zahidah itu tak takut hilang pendapatan. Kami yang lawan Zahidah itu tak takut hilang hapuan duniawi. Kita lawan Zahidah sebab atas dasar kebenaran, atas dasar perjuangan Islam, ummah, agama, bangsa dan lain-lain. Tuan-tuan, rakan-rakan UMNO sekalian, ubahlah. Ubahlah. Ini masa kita tunjukkan kepada UMNO, kepimpinan UMNO, buatlah perubahan. InsyaAllah sama-sama kita pujuk mereka. Undi calon nombor 2 Ustaz Muhaimin. Perikatan, 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 takbir.